Hai semua. Hari ni Nina nak buat gulai talang masin, tapi kita buat style yang tumis darat punya. Simple je. Kita gunakan juga nenas. Senang je caranya. Korang semua boleh buat, insyaAllah. Jom. Tumbukkan bawang putih, bawang besar dan juga halia. Settle dan ketepikan. Dalam kuali yang lain masukkan nenas. Bahan kita dah set tumbuk tadi ikan talang masin ni. Okey. Kalau talang masin awak ni masin sangat, awak rendamlah dulu sekejap ya. Lepas tu masukkanlah serbuk kari udang ni. Penting tau pakai serbuk kari udang tau. Lepas tu serbuk cili sikit. Lepas tu garam dan perasa sikit. Letaklah santan juga agak-agak lah ya. Lepas tu kita gaul rata. Tunggu sampai dia mendidih macam ni. Lepas tu kita ketepikan. Okey, kita nak buat dah kita punya tumis darat ni. Bahan rempah tu kita masak asing. Masukkan halba campur dan bahan-bahan yang Nina dah tuliskan dekat atas tu. Jangan sampai dia terlalu garing lah. Nanti dia pahit agak-agak macam ni dah cantik. Lepas tu kita masukkan dekat kuah yang dah siap kita buat tadi. Lepas tu kita gaul rata. Uish, time ni rumah Nina wangi sangat. Nampak tu ikan masin dia, ada nenas ni. Memang paduan yang best sangat. Okey dah, Nina makan bersama dengan sambal tomato belacan ni dan juga ulam-ulaman. Ada petai tu kan. Suruh betul makan macam ni. Itu saja untuk kali ni. Bye-bye.